Korang tahu tak? Hari ni di MITC Melaka berlangsungnya Melaka International Halal Festival 2026. So, orang dalam Melaka atau luar daripada Melaka, bolehlah datang hujung minggu ni. Bawa semua family, kawan-kawan sebab festival ni berlangsung 3 hari je. Dari 7 hingga 9 Ogos bermula 10 pagi sampai 10 malam. Festival ni bukan ada sekadar makanan je. Ada juga pelbagai pameran produk, servis serta bimbingan persijilan halal daripada JAKIM. Dapatlah juga korang tambahkan ilmu pengetahuan. Tapi kan yang bestnya, time festival macam ni lah, korang boleh test dan rasa produk-produk tempatan kita dari seluruh Malaysia. Dan kalau sedap, terus je beli. Memang rugilah sangat kalau korang tak datang. Selain tu, setiap hari ada je program yang telah diaturkan. Antaranya macam esok, 8 hari bulan, korang wajib bawa anak-anak sebab ada tayangan filem Bobo Galaxy Baraju. Confirm anak-anak korang mesti suka. Maskot Papa Pipi Zola sekeluarga pun ada. Bolehlah korang berjumpa dan bergambar sekeluarga. Festival ni setahun sekali je. So, korang memang kena grab peluang ni. Pelbagai aktiviti ada sepanjang 3 hari ni. So, dari korang duduk je dekat rumah, esok bolehlah bawa semua family, anak-anak serbu ke MITC Melaka. Yang penting masuk adalah percuma. Okay, bye.